Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke saya. Hari ni aku akan main game lagi. Dia. Dapat ikan power lah korang. Aku tengah training tau. Lepas tu dapat ikan power orang. Masa ni aku tengah training. Nampak aku dapat banyak gila gorgon. Aku dapat 3 head megalodon. Auto fish master untuk kali ketiga. Dan Blonius untuk kali kedua. Meteor Marlin untuk kali pertama. Wih. Memang kuat lah korang ikan dia ni. Kuat. Tapi macam mana nak berlatih dekat season ni? Senang je, jangan tanya. Jangan tanya macam mana nak menang dekat top season. Senang je. Aduh, bawa dia keluar pisau. Mati. Bawa dia keluar. Sekarang ni kita kena buat semua benda yang semua ikan. Semua ikan kita dah tangkap dekat sini tau. Korang, kita kena jadi power. Kita ni kena jadi yang power. Ikan kena jadi power kan semua. Sekarang ni okey, dan aku dah sampai ke telur ni. Aku tak dapat pukul. Aku bukan yang dapat pukul tu. Aku akan jual semua ikan aku. Tapi kalau ada duduk dalam sikit lagi mahal, aku akan beli juga. Dan untuk spider root, thunder root. Boleh lah. Aku beli si thunder ni. Aku akan beli si thunder. Boleh je aku tinggal sama rainbow shark. Aku nak jual lah. Mungkin rainbow shark ni akan jadi ikan yang mahal. Dan aku tak akan jual yang paling bijak. Okay, dan sekarang ni aku boleh unlock yang ni. Dan aku akan jual. Itu si monster. Bonus. Ada ni apa boleh apa. Aku dah ada. Dan aku sekarang ni tolonglah bagi aku ikan bau dekat sini. Tolonglah bagi aku bau. Aku tak nak ikan rumah kat sini. Tak boleh mahal. Sekarang ni aku nak beli semua dot kat sini. Aku kena kumpul dia, aku jadi banyak-banyak dapat juta dah kumpul. Dan aku akan skip untuk memancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga minggu ni aku akan main game iaitu apa tahu Potion Golden Line. Aku tak tahu apa tu macam aku dapat Golden Line. Tapi Golden Line tu untuk apa tu? 5 Golden Line. Dan Golden Line tu. Dan yang paling terkejut ni aku dapat 3 head megalodon tau guys. Sebagai item baru dan aku dapat ada ni yellowfish, tempai dan AL. Aku dah buat dia jadi diamond lah guys. Antara yang paling kuat. Aku dah buat gold anglerfish sebanyak 3 kali. Manta day sebanyak sekali. Dan Blonius aku dah dapat 2 kali. Auto sea monster aku dah dapat untuk kali ketiga. Dan 3 head megalodon ni lah ikan baru yang aku dapat. Sebab tu lah aku buat video. Sebab aku dapat 3 head megalodon. 3 head megalodon tu salah satu ikan yang power dekat tempat ni. Dan sekarang ni aku dah lama memancing kat sini tau. Dah sejam dah aku berlatih. Sejam. Korang berlatih. Korang kira lah dah 2 jam. Ni dah 2 jam aku berlatih. Sama. Dan sekarang ni aku nak jual selepas aku dah buat semua ni. Memang mahal. Mungkin akan jadi yang paling mahal. Dan aku kalau boleh, aku akan buat Octo Sea Monster ni akan jadi mungkin dia boleh. Dan sekarang ni kat sini dapat 600,000. Dan duit aku pun sebenarnya dah sikit ni. Aku dah tutup. Dan golden fish ni tak apa korang. Aku tak faham. Dan aku pun dah beli ikan baru. Dan aku pun dah beli bot baru. Police boat.
untuk korang dan kita akan datang ke toksik ni. Jangan salah. Tunggu. Sekarang ni aku dah naik power banyak tu. Dapat 3 hit Megalodon kepala. 3 Megalodon dan aku rasa aku dapat dah. Tolonglah bagi aku ikan yang lemah dekat toksik. Sebab toksik tu tempat dia power tau kan. Aku kena yang paling memalukannya celebration shark dekat sini pun aku tak dapat. Dan sekarang ni aku dekat index yang aku dah tangkap semua ikan yang dia volcano aku dah tangkap semua. Jadi aku biasa je dah dekat Snowy Biome. Snowy Biome aku rasa bukan semua. Snowy Biome tonyuk barakula. Aku tak dapat lagi. Memang susah nak dapat yang tu pun aku dah berlatih lah korang. Tapi ni dah tak dapat langsung korang. Gosip tu kan dah ada. Aduh, aku salah kapal lah korang. Aduh, salah tempat. Toksik itu aku nak pergi dekat sini. Tapi sebab tak dapat tiket Megalodon, sebab tu lah lawan dia tu susah sikit. Sebab tu lah susah sikit nak melawan tu. Susah nak melawan. Dia susah nak melawan sebab tu lah jadi susah nak melawan. Dia dah jadi susah nak lawan pun susah. Jadi sekarang ni aku bukan adik pintu betul. Kau tak pintu tu betul adik. Kau tak ada pintu tu betul. Kau buka pintu tu, kau tutup pintu tu. Dan sekarang ni aku akan ke tempat mana yang aku lupa lah. Tempat ni mana? Pulau yang bertoksik. Sekarang ni kita akan bersama benda dekat pulau toksik. Mana bagi aku ikan yang bertoksik. Bagilah aku ikan yang gol-gol sikit. So, adik tutup pintu. Kita kena tolong lah bagi ikan yang bapak gol-gol ni, bapak besar. Aku dah ambil yang lain. Kalau Dragon Blade aku tak dapat. Dan aku dah kata satu masa nanti aku akan ambil semua. Kan betul aku kata. Lagi 2 hari je aku buat video. Dan aku terus dapat semua ikan. No. Aku dah kata jangan buka pintu dulu. Ya, dah ada toksik. Ini susah lah guys macam ni. Aku dah penat juga. Jadi minta maaf lah kalau suara aku macam tak kuat. Sebab aku pun nak berbuka sebenarnya. Aku tak berbuka lagi. Kadang-kadang dah berbuka. Korang memang lumayan aku dah dapat macam ni. Korang sekarang kita akan ke toksik zone untuk berlatih dah korang. Jomlah guys, kita akan ke toksik zone. Aduh. Kita dah ada dekat sini je. Dekat fish trader dah semua ikan aku tu. Tolonglah, janganlah bagi aku ikan gorgon nanti tak dapat. Nak aku nak balik ikan tu. Dah lah ikan dia ni mahal. Tempat dia sesuai untuk grinding. Untuk grinding sesuai. Nama sesuai betul tempat ni. Kita dapat toksik tu. Dapat solar string rate lah guys. Solar string rate tu aku dah selalu dapat. Boleh je aku nak buat dia jadi gold. Aku cuba buat gold string. Lagi power string dia ni. String dia. Yang ni memang kau seksi padi-padi. Padi-padi selalu duduk sini. Dia selalu makan aku. Padi-padi tu kau sakit. Dapat lagi string dia tu. Aku rasa dia bukan string dia. Aku dah agak. Dia bukan string dia sebab tarik melawan dia.
nak tentukan ikan, dia kena ikut cara melawan. Nampak ni. Ni pun melawan, dia power juga ni melawan ni. Nampak aku dapat sendiri. Aku boleh. Sekarang ni aku 3 ikan je aku akan ambil daripada tempat ni, iaitu snake, soda stingray dan toxic fish. Aku tak tahu macam mana dagu tu boleh tembus ke dalam. Ada tempat baru ke korang? Aku nampak macam ada benda lah. Ini lagi kita masuk. Dan sekarang ni kita akan cuba ke belah sebelah. Mungkin belah sebelah isi ni ikan yang power ni sikit, yang boleh memuaskan aku. Dekat jambatan tu. Ya, dekat jambatan ni aku perasan dia dalam. Mesti dah pegang pun. Aku dah ikan apa aku dapat ni. Yang tu starfish kan. Aku rasa ni starfish lah. Sebab aku nampak dia macam lawan dia sama je macam solar. Betul lah, ni toxic fish. Ingatkan ikan apa? Rupanya si toxic fish tu lah korang. Adik, jangan buat bising boleh tak? Bising buat adik tu. Adik, jangan buat bising tu. Jangan buat bising tu tak? Masa aku dengan rakam ni. Jangan buat bising boleh tak adik? Tapi bunyi motor tu siapa? Kau jangan dekatkan motor tu dekat sini. Tolong adik. Lain kali jangan dekatkan motor tu kat sini. Dia baby. Dapat gold last ni. Tu lagi tu. Tapi snake ni bagilah gold juga. Kita kena dapatkan ketiga ikan tu. Kita kena gold ketiga ikan. Tiga ikan tu aku kena gold. Nauto. Guna gold kena auto click, kena auto fishing tak dapat. Guna auto. Korang tahu kan auto. Kasihlah aku. Ni tadi aku. Jom aku nak check sebab aku dalam. Tak ada dalam mana biasa. Tapi ikan-ikan dia lemah lah. Ni tempat dalam ni mesti ikan bau-bau. Sebab orang kata ikan laut dalam ni bau-bau. Ikan laut tak dalam ni adalah setakat ikan emas. Aku dapat ikan yang bertoksik dan tak lama lagi aku akan beli duk baru dan mungkin akan lancar lah pancingan aku memancing aku kat sini. Aku ada tak macam tu lah. Janganlah aku punya meletih berjam-jam lagi untuk beli lagi yang baru, lagi yang besar tu. Kalau tu aku ada makan. Kalau 5 head yang kalau dia aku tak akan jual. Jangan risau. Auto si monster ni dah ada tugasan untuk buat dia jadi gold. Jadi tak apa. Okey bang. Sekarang ni aku mungkin ada banyak pot fishing yang power sebab pulau ni besar korang. Pulau ni antara pulau yang paling besar yang aku pernah pergi. Besar pulau ni. Kalau ada lagi pulau yang lagi besar macam Mansion ke, Shipwreck ke, tu korang komen. Rasa tak ada dah lagi tempat lagi besar daripada tempat ni. Macam besar je. Jadi mestilah ada pot memancing yang akan dia gorgon. Jomlah kita cuba. Mungkin ada ke sini ada. Ada jalan kaki di atas. Kita buka. Okay. Sini. Cuba buku. Adakah dia suruh kita memanjat? Adakah dia suruh kita menunjukkan skill memanjat? Tidak. Okay. Aku boleh nampak ke sana. 1, 2, 3. Tidak. Ya. Alamak, aku boleh panjat.
tu kat test. Menggunakan sifat-sifat dapat. Dan sekarang ni mesti ada pot nanti yang bagus. Tapi pot tu kat mana? Ni kat sini. Mungkin dekat sini pot dia cantik. Tapi sayang kita cubalah ke bawah sikit. Ini sampai. Ya. Kami je tak sampai. Jatuh. Sayang sekali. Susah kot aku duduk nak anjak kat atas. Tak apalah. Dekat atas tu dia tak ada pot apa-apa. Lawan lagi sekali. Aduh, sekarang bila lah aku dah pergi bawa-bawa dengan pot. Sekarang ni aku rasa aku tak ingat dah. Boleh je aku nak ini. Belum dah. Dan kau dah pakai broken tu. Nang dia. Tentang lah dia dah ada broken. Nang dia lah dia. Macam ni. Tengok dah aku ni. Dia pakai. Dia susah je. Susah lah. Aku rasa tak season ni tapi tak bukan next. Lepas di water kita akan reaction. Lepas action ke high feed. Lepas high feed toxic. Lepas toxic kita akan ke mention. Kita buat lobster bah. Lepas tu kita akan ke shipwreck. Lepas tu kita akan ke rock water dan rock water cave. Stormbeard. Betul right? Dan Wildo. Worship Store, Coral Bay, Trophy Quest. Ni Ice Mountain Lake, Storm Cave dan Banana Bay dan Mega Island. Dan sekarang ni World War kat mana? World War dekat Portal ke? Stormy Island tu pulau. Stormy Island sebab Matara Island kan yang terakhir. Jadi portal macam mana nak ke world tu? Aku tanya. Kalau aku dah lepas dekat Stormbeard dan ke Meteorite, terus tu aku dah lepas, takkanlah aku kena ke Stormbeard balik untuk memancing. Aku tak reti. Bila kita kena air fit balik. Aku rasa kita jangan ke sini. Aku rasa dekat sini kan dia hadap-hadap lah. Dia susah tapi sekarang ni buat aku tak sanggup. Buat polis lagi sanggup. Dan aku tak sengaja dan aku lagi kerja ke sini untuk dapat hiking senang lah. Ini lagi senang dari dekat itu. Dapat tembus kawan aku Seiko dan aku dah mandi korang jangan ingat aku tak mandi. Aku dah mandi. Sekarang ni susah lah kalau tak masuk dah. Kalau mana ni dalam ni mandi ikan ni dalam. Jadi aku rasa boleh aku dapat dulu dari sini. Kenapa dia lemah-lemah lagi? Tapi janganlah bagi dia lemah. Bagi gorgon. Aku nak gorgon. Mesti membunuh gorgon dekat pulau ni. Dapat dia mesti. Oi. Dekat feed Godzilla, tolonglah. Lagi aku kena bawa wiki.
Tolonglah. Beri aku gol-gol insya-Allah. Tolonglah subhanallah. Beri aku gol-gol ya Allah. Tolonglah, aku merayu sangat nak dapat gol-gol. Gol-gol please. Wajib kau janganlah buat bising lagi. Kau selalu buat bising. Kalau bunyi kejap tu nak makna dia kau nak buat bising. Kau ingat aku tak tahu. Kalau dia bunyi sekejap je tu punca kau. Kau selalu kacau aku buat video kan? Janganlah kacau aku buat video. Dah lah dia tumpang rumah aku. Dek boy, janganlah buat bising. Gol-gol apa aku dapat ni? Gol-gol ni. Tolonglah kata dia gol-gol. Rainbow Shark mantap ah. Tolong dapat dia punya big boss. Kat sini. Tak, Godzilla. Dan aku dapat Thief Monster dan Godzilla. Bagi aku Thief Monster dan Godzilla. Thief Monster dan Godzilla. Thief Monster dan Godzilla. Thief Monster dan Godzilla please. Okay, please. Adik, aku dah dapat Rainbow Shark. Ikan yang ketiga punya power dekat high. Alah, aku rasa dia belum dapat. Tapi Godzilla pun dah dapat. Alah kau ni. Kalau jadi ibu power tak dapat, baru je. Baru. Jangan buat bising. Kalau yang jadi ibu power ikan yang kalau tiba-tiba yang power ikan dia tak dapat, lepas tu baru nak tepuk tangan. Tapi tiba-tiba yang power dah dapat, semua kau bandung dah. Dapat lagi. Dah kau diam. Dah, dia orang buka tak apa. Kalau kau buka, kau jangan. Kau kan membership yang paling. Kau kan membership aku yang paling nakal sekali. Tahulah kau yang paling nakal. Tapi kau janganlah buat benda yang pelik-pelik. Jangan buat video. Masa aku tak buat video, tak nak pula buat benda pelik. Masa aku buat video, dah nak buat benda pelik-pelik. Sekarang ni kita akan kelak. Buat kelak tu. Kelak kita tu dia guna power lah. Dia dapat banyak pokok. Kita dapat tambah lagi. Kita tambah kelak. Dapat aku dapat ikan tu lah. Susah. Okay, tolonglah jangan bagi aku Rainbow Shark. Aku nak Godzilla. Kau faham kan? Godzilla. Tolonglah bagi aku Godzilla. Aku nak rasa kekuatan Godzilla. Macam manalah kekuatan ikan yang paling power. Kalau ikan nombor 3 pun aku dah melengah tangan. Macam mana kekuatan yang paling kuat? Satu lah ke? Kita kena cuba. Dapat ini jellyfish. Ya kalau dah dapat. Sekarang ni kalau dapat. Kalau kita sebenarnya aku boleh buat aku dah gol dah situ. Tapi sebenarnya aku dah gol. Sebab aku selalu dapat. Dan sekarang ni Thief Monster dengan Godzilla. Tolonglah bagi aku dua-dua ikan. Tolonglah bagi aku dua-dua ikan haduk ni. Dah. Tunggu aku habiskan video dulu baru kau buat kelas apa-apa. Ayah jadi murid tu lah. Dah. Dia jadi murid guys. Dia tak pandai sikit kan? Kau ni nak pandai pada aku. Exam pun busy. Mana ada? Exam matematik pun busy. Mana ada? Aku dapat A. Guys. Dia sebenarnya dapat 70 je betul. Tak ada.
Matematik dia paling rendah guys. Bahasa Arab dia rendah gila guys. Aku tengok. Macam kecewa juga. Macam budak dia satu punya jawapan. Aku nampak dia semua. Mana ada? Masa ada aku dapat 26. Sama je lah tu. Daripada aku 91. Cik lagi dah sampai. 86 dan 91 Dia kata dia lagi pandai. Tapi makan matematik aku A+. Mana ada A+ guys? Makan matematik aku 90. Tak ada dia dapat 40. Makan matematik dia pun 70 lebih. 80 ayai. Kau jangan nak tipu aku. Tipu dia. Aku tengah merakam dia. Kawan-kawan tengok kedegilan kau. Okey dah. Adik, kawan-kawan kau tengok. Tahu kedegilan kau dalam video aku. Kau tengok kedegilan kau dalam video. Kau nanti Syari, Ucup, semua tengok. Dia tengok. Dia adik ni. Apa? Tak layak Mila. Mila jangan ada gel lagi dalam video aku. Dalam video aku ramai orang ramai kawan-kawan yang kenal. Ambil. Guys, dia cepat. Telur guys. Alah kau sempat telur dulu. Sekarang ni sebelum aku campak tu tengok kau ambil kau lagi. Kau diam. Kau yang diam tahu labang tadi kau bukan abang aku. Abang saudara sama. Abang saudara ke abang apa ke abang kembing ke abang apa ke. Sama je lah tu. Lain lah tu. Dapat Sofia tu pergi masak lagi. Dah kau dia. Buat penguin. Adik, kawan-kawan kau tengok kedegilan kau. Kau tak malu ke kawan-kawan kau? Kau nampak kedegilan kau. Adik, Sofia tolong nak jangan bising. Adik, Sofia tolong nak jangan bising. Aku nak buat video susah. Dia suka. Kalau berdua ni kalau buat bising lagi, aku buang kan daripada membership. Membership. Wow. Korang ni kalau bising lagi, aku buang daripada membership. Membership aku kalau berdua kan. Kalau kau perasan aku tak ada dalam kau punya friend, maksud dia kau dah kena buang daripada membership. Dan Ucup membership pada aku. Dan Ucup membership pada aku. Dan siapa yang friend dengan aku, dia semua membership aku. Dah adik, kau jangan degil. Dia udah adik kan orang dia degil. Aku baru je tengok. Mana ada. Alang kenapa kau main game mak dempik je. Roblox mak dempik. Dah lah adik, tolonglah jangan tunjuk lagi kedegilan kau ni. Dah jangan kedegilan kau. Gigit lah bunuh macam mana aku nak upload video yang aku buat ni. Kalau adik bising. Adik tolonglah adik. Dapat. Besar lagi. Alah macam lagi bau daripada tidur. Guys, kalau aku dapat gol-gol aku rekam. Okey, dia ada kapal lah guys. Jom kita memancing lagi. Iya. Tu. Lagi. Tapi tadi aku tak dapat ikan bawah. Aku dapat ikan lemah je. Tapi baru sekejap. Baru 5 minit aku mancing. Tu pun tak ada ni. Ini jom guys. Sekarang ni bila dah aku dapat buku. Adik, sekarang aku berapa? Kau tengok jam sebelah lah. Jam tu tak betul. Jam tu tak betul. Kau tengok jam kat depan.
Ni aku kena makan kat sini. Dapat. Gosh. Sama je. Pukul 51. Kelima. Ni susah jugalah korang nak kena ni. Dapat Ectofi dan aku akan bye-bye lah. Jadi semua jangan lupa ada subscribe sama notification dan aku nak pergi bazar dah. Dan nanti aku akan memancing dan semua. Bye. Ciao.